Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isu yang nak diketengahkan adalah baru-baru ini Suaram telah menuntut UiTM untuk memansuhkan dasarnya, iaitu hanya melakukan pengambilan untuk kaum bumi putera sahaja. Okey. Isu ini adalah isu lama dan isu ini pernah pun dibawa oleh beberapa orang, termasuklah Dong Jong sendiri. Namun demikian, baru-baru ini Suaram telah menyuarakan perkara ini sekali lagi. Saya melihat perkara ini sebegini, ya. Saya merasakan bahawa seolah-olah Suaram ini tidak faham perlembagaan negara Malaysia. Seolah-olah mereka itu tidak mau menerima perkara 153. UiTM ini ditubuhkan di atas dasar perkara 153. Ia telah dipersetujui dan telah diterima dalam parlimen dan ditubuhkan UiTM tersebut. Suaram mengatakan bahawa dengan mewujudkan dasar sedemikian, bermakna UiTM telah melanggar UN Convention. Baik. Saya bersetuju dengan Suaram jika Suaram boleh menerima dua pandangan saya ini. Suaram boleh menuntut UiTM untuk memasukkan dasar tersebut dengan memikirkan dua syarat utama. Okey. Satu, jika UiTM itu hendak dimansuhkan, maka dengan secara tersendirinya 153 itu dipertikaikan. Apabila dipertikaikan, maka dia mempertikaikan salah satu daripada perkara utama di dalam perlembagaan. Apabila dia mempertikaikan perlembagaan, maka dia mempertikaikan tentang pembentukan negara Malaysia, negara ini, ya, yang dikenali sebagai Federation of the Malay States ataupun Persekutuan Tanah Melayu. Boleh jika perkara itu hendak diubah, tetapi harus kembali kepada meja bulat, di mana semua ketua-ketua kaum duduk di keliling meja bulat, ya, di meja bulat untuk berbincang semula tentang kedudukan mereka di negara ini. Tetapi dengan syarat, untuk berbincang kepada round table tersebut, orang-orang yang Cina dan India ini hendaklah menyerahkan kembali kewarganegaraan mereka. Sebab pada tahun itu, sebelum 1957, ya, tiada orang yang bergelar orang rakyat Malaysia. Tiada, ya. Hanya rulers of the states, iaitu sultan-sultan negara ini, dan sultan-sultan itu adalah pemerintah state, ya. Yang ada ketika itu adalah kerajaan British. Jadi jika ingin membuang perlembagaan yang ada secara tidak langsung ini, maka saya mohon Suaram untuk menerima cadangan saya ini supaya duduk di meja bulat, dan sebelum duduk di meja bulat, kita serahkan warga negara masing-masing. Saya pun serahkan warga negara saya, you pun serahkan warga negara you, dan bincang bagaimanakah negara ini nak dibentuk semula. Adakah berani melakukan sedemikian? Itu cadangan pertama. Cadangan kedua, kalau nampak cadangan pertama tu agak drastik dan juga agak radikal, ya, maka saya cadangkan cadangan kedua yang tidak radikal, iaitu jika UiTM itu nak diberikan menerima pelajar-pelajar Cina dan India. Kalau Suaram tu Cina lah yang disuarakan, maka saya mencadangkan agar semua sekolah-sekolah vernacular Cina dan India dihapuskan. Hapuskan semua sekolah-sekolah vernacular yang ada. Tidak ada sekolah-sekolah pun, kerana sekolah-sekolah vernacular di Malaysia ini juga melanggar UN Convention. Tidak ada di dalam dunia ini, carilah pun dalam dunia ini, ada sekolah Cina atau sekolah Tamil. Pergilah ke negeri Singapura sekalipun,
tidak ada sekolah Cina atau sekolah Tamil. Pergilah ke negara Thailand, tidak ada juga. Pergilah ke negara Cina, tidak ada juga sekolah yang khusus kepada orang Cina dan orang India. Hanya berlaku di negara Malaysia. Oleh kerana sekolah-sekolah ini tidak membantu kepada perpaduan negara, tidak membantu kepada keharmonian negara, tidak membantu kepada memperkukuhkan rukun negara yang dipegang oleh setiap warga negara Malaysia, maka saya merasakan bahawa sekolah vernacular ini hendaklah dihapuskan atau ditutup sama sekali dan membina sekolah nasional. Mungkin boleh dikenali sebagai sekolah nasional yang semua kaum boleh masuk. Jika perkara ini boleh dilakukan, sekolah-sekolah ini boleh dilakukan, ditutup, maka UiTM untuk membukanya kepada seluruh rakyat Malaysia, saya rasa ia tidak mustahil. Ya. Saya terdengar juga Dong Jong ada mengatakan bahawa sekolah-sekolah vernacular ini adalah satu perjanjian yang telah dipersetujui sebelum merdeka lagi. Ini adalah perjanjian yang telah dituntut dan diterima sebelum merdeka lagi. Okey. Saya setuju tentang apa yang dikatakan oleh Dong Jong. Begitu juga Dong Jong harus menerima hakikat bahawa hak keistimewaan orang Melayu juga dibincangkan sebelum kemerdekaan. Juga telah diterima sebelum kemerdekaan. Juga telah menjadi janji, kontrak antara kaum-kaum yang lain sebelum kemerdekaan. Jika Dong Jong atau Suara mahu menerima pihak lain menerima, temunya orang Melayu menerima tentang kehadiran kamu, tentang sekolah vernacular dan juga lain-lainnya, tuntutan yang lain, begitu jugalah Dong Jong dan juga Suara harus menerima perkara-perkara yang telah dipersetujui sebelum perlembagaan, sebelum kemerdekaan. Perkara ini ada dalam sejarah. Perkara ini ada dalam banyak penyelidikan dan penganalisaan. Saya merasa heran Dong Jong yang terdiri daripada orang-orang bijak pandai tidak faham sejarah negara. Apabila orang tidak faham tentang sejarah negara, maka harus bertanya, apakah aku ini harus berbangga menjadi warga negara Malaysia? Satu. Ada juga orang-orang kaum-kaum yang lain tidak fasih berbahasa Melayu, berbahasa Malaysia lebih tepat. Adakah kamu-kamu sekalian harus berbangga menjadi orang Malaysia? Sesungguhnya menjadi orang Malaysia itu harus boleh berbahasa Melayu dengan baik, dan itulah bahasa yang harus dipertahankan dan diguna pakai sebagai rakyat Malaysia. Tetapi ada bangsa di sini bahasa Melayunya tidak betul, pelat, bahasanya tidak benar sama sekali. Jadi sebelum kita menterjah orang lain, hendaklah kita melihat diri kita sendiri. Sebelum kita memberikan komen kepada lain, hendaklah kita lihat pada diri kita, sama ada adakah aku menjadi warga negara Malaysia yang tulen, boleh berbahasa Malaysia dengan baik atau berbahasa Melayu dengan baik, dan adakah aku memahami sejarah pembentukan negara Malaysia ini. Jika kita tidak faham kedua-dua perkara ini, maka sayang sekali sebenarnya kita tidak dan belum lagi menjadi warga negara Malaysia yang tulen. Saya memberikan pandangan ini untuk mereka-mereka di luar sana berfikir, untuk orang-orang Melayu liberalis yang menyokong orang-orang ini berfikir, untuk orang Melayu pluralis berfikir, dan untuk orang-orang Melayu sekular berfikir. Kerana perkara ini jadi asas. Jika agama itu sudah tidak lagi menjadi asas kepada golongan Melayu yang tiga ini,
maka sudah tentu sejarah boleh menjadi asas untuk diri mereka sebagai warga negara Malaysia. Sudah tentu perlembagaan juga jadi asas kepada kewujudan mereka di negara Malaysia. Saya mohon perkara ini untuk direnungkan. Saya melakukan provokasi untuk kamu fikir agar kita tidak ketinggalan ke belakang akibat kebodohan kita sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Layari www.amrnetwork.my/tv untuk berita lanjut. Sekian berita AMR.